Petang ni kita berada di ladang blueberry. Shaklee bawa kita petik blueberry. Seronok nampak bang? Nak pergi pekebun ke? Blueberry dia. Padahal sebenarnya tak makan tau blueberry. Tapi memang lain lah yang kita petik kat pokok. Shaklee kasih kita satu bekas ni. Untuk kita macam boleh bawa balik lah. Tapi tak naklah bawa balik, nak makan je. Jangan semangat sangat muka tu. Tengok. Tunjuk dah kutip. Weh, mahal ni kat Malaysia weh. Berapa tu? Suku ni RM8. Kan? Kalau satu bekas ni saya RM30 lah ni. Dia cukai hasil. Makan ke kutip? Makan dan kutip. Makan dan kutip. Tapi makan lagi banyak daripada kutip masalahnya.